Sejak mengambil alih Kelab Bola Sepak Johor Darul Tazim, JDT, DYAM Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor selaku pemilik membuktikan visi baginda bukan sekadar untuk membina sebuah pasukan bola sepak, akan tetapi membentuk legasi yang sempurna. Di bawah kepimpinan baginda, JDT muncul kuasa besar bola sepak tanah air dengan menjulang 30 trofi dan struktur kelab yang setaraf kelab elit di dunia. Pencapaian ini bukan hasil semata-mata, tetapi berakar daripada falsafah, budaya kerja, dan profesionalisme tinggi yang diterapkan. Baginda bukan sahaja memastikan kejayaan di atas padang, malah turut mengubah lanskap bola sepak Malaysia melalui pembangunan fasiliti bertaraf dunia seperti Stadium Sultan Ibrahim dan Akademi Profesional untuk melahirkan generasi bakat baharu. Strategi pengurusan yang teliti di samping kerjasama antarabangsa bersama kelab besar seperti Paris Saint-Germain, PSG, dan pembangunan akar umbi menunjukkan bahawa baginda sudah merangka pelan 10 tahun ke hadapan untuk kelangsungan JDT. Usaha yang tak mengenal erti lelah oleh Tunku Ismail untuk JDT ini adalah sebuah warisan yang bakal terus mekar demi masa hadapan bola sepak Johor di masa akan datang.